selepas. Ingat tak apa kita belajar minggu lepas? Ingat. Pasal apa? Dalam sahaja total syllabus kita dah bincang ada gaya bahasa perbandingan dalam dia kan. Okey, hari ni kita akan buat aktiviti berkaitan gaya bahasa perbandingan. Cikgu akan bahagikan 2 kumpulan dan awak semua akan buat karya daripada gaya bahasa perbandingan yang awak dapat dekat tangan cikgu. Boleh? Boleh. Saya nak ahli kumpulan wakil untuk ambil gaya bahasa perbandingan ni dan awak akan mula cipta karya. Boleh? Boleh. Cikgu akan bagi kertas kosong untuk awak buat. Kalau awak ada nak tanya, boleh tanya. Kalau sajak, dia bebaskan. Satu rangkap tu, baris, baris, ikut kreativiti. Maksudnya buat sajak. Ya, buat sajak. Buat sajak. Karya. Tak kisah kan, bebas kan? Ya, tapi kena ada gaya bahasa perbandingan yang awak dapat. Boleh ke? Karya. Tak kisah kan, bebas kan? Ya, tapi kena ada gaya bahasa perbandingan yang awak dapat. Boleh ke? Cikgu bagi masa 5 minit ya. Tak apa. Apa maksud simili? Kata kunci dia perumpamaan. Apa kata kunci dia? Dia ada kata kunci. Okey, kalau untuk kumpulan yang belakang dia dapat personifikasi. Personifikasi tu apa? Memberikan sifat manusia kepada benda bukan hidup. Dan fora ni apa? Perbandingan yang melampau. Betul. Kalau hiperbola? Perbandingan yang melampau. Andai. Pandai lah nak murid cikgu ni. Boleh ke? Aku tak tahu. Kumpulan yang depan dah siap kan? Okay, kita hantar wakil untuk bacakan kat depan. Kita akan bincang sama-sama. Jumpa ke tak dia punya gaya bahasa tu. Okey, cikgu. Kumpulan kami buat kita tetap berjalan bagai 2 bintang yang saling bersinar. Okey, saya nak kumpulan belakang. Apa dia punya kata kunci yang dalam stop simile? Kita tetap berjalan bagai 2 bintang yang bersinar. Okey, betul. Duduk. Dah siap ke? Siap dah? Okey. Datang depan. Angin pagi berlari di antara dedaunan. Okey, kumpulan yang depan. Apa dia punya kata kunci dalam sajak ni? Angin pagi berlari. Angin pagi berlari. Angin. Pagi berlari. Mana satu pagi ke angin ke? Berlari. Pagi berlari. Pagi berlari, pagi berlari. Berlari tu untuk apa? Angin. Manusia. Untuk angin ke untuk pagi? Angin. Angin. Angin pagi. Angin. Angin pagi. Angin pagi untuk berlari. Yes. Okey, betul. Okey, duduk. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Okey, boleh jelaskan balik ke kalau cikgu tanya? InsyaAllah. Boleh. Okey. Lepas ni kita ada game untuk individu pula. Boleh? Boleh. Cikgu akan random panggil